Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fazilatul Ain binti Muhammad Syukri dari BM4. Hari ini saya akan menceritakan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Secara umumnya, sistem pendidikan sesebuah negara sentiasa berkembang mengikut perubahan zaman. Hal ini termasuklah dengan perubahan dalam aspek teknologi, keperluan masyarakat serta cabaran global yang semakin kompleks. Oleh itu, sistem pendidikan Malaysia juga sentiasa mengalami transformasi bagi memastikan pendidikan yang diberikan kepada murid sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Sebagai contoh, pada masa dahulu, proses pengajaran dan pembelajaran lebih banyak bergantung kepada buku, teks dan penerangan guru di hadapan kelas. Namun, pada masa kini, guru boleh menggunakan pelbagai teknologi serta video pembelajaran, animasi dan aplikasi digital untuk membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Dalam konteks Malaysia, kerajaan telah merangka pelbagai dasar dan pelan pembangunan pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Antaranya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menjadi panduan utama dalam memperkukuh sistem pendidikan negara. Melalui pelan ini, beberapa aspirasi pendidikan telah digariskan bagi memastikan murid di Malaysia memperoleh pendidikan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat global. Namun begitu, kejayaan aspirasi pendidikan ini sangat bergantung kepada peranan guru sebagai seorang pendidik. Guru bukan bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah, nilai murni serta kemahiran sosial murid. Sebagai contoh, seorang guru bukan sahaja mengajar mata pelajaran di dalam kelas, tetapi juga membimbing murid supaya mempunyai sikap hormat kepada guru dan rakan serta mampu bekerjasama dalam aktiviti kumpulan. Oleh itu, guru perlu memiliki jiwa pendidik yang tinggi supaya dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan penuh dedikasi. Sekarang saya akan menerangkan tentang aspirasi pendidikan Malaysia. Aspirasi pendidikan Malaysia merujuk kepada matlamat dan hala tuju yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara bagi memastikan murid mendapat pendidikan yang berkualiti dan menyeluruh. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada pembangunan murid secara holistik dan seimbang. Hal ini bermaksud pendidikan tidak hanya menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut memberi perhatian kepada aspek lain seperti perkembangan emosi, sahsiah, nilai moral dan kemahiran sosial murid. Sebagai contoh, murid bukan sahaja diajar untuk mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang, tetapi juga dididik supaya mempunyai sikap bertanggungjawab, menghormati orang lain serta mampu bekerjasama dengan rakan. Dalam situasi pembelajaran di dalam kelas, guru boleh melaksanakan aktiviti perbincangan kumpulan di mana murid perlu bekerjasama untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja mempelajari kandungan pelajaran tetapi juga membina kemahiran komunikasi dan bekerjasama. Selain itu, aspirasi pendidikan Malaysia juga menekankan kepentingan kemahiran abad ke-21. Kemahiran ini merangkumi kebolehan berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi dengan berkesan serta bekerjasama dalam kumpulan. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sains, guru boleh memberikan satu situasi masalah seperti bagaimana untuk mengurangkan penggunaan plastik di sekolah. Murid kemudian diminta berbincang dalam kumpulan untuk mencadangkan idea penyelesaian. Aktiviti ini membantu murid mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Selain itu, aspirasi pendidikan Malaysia turut memberi perhatian kepada penguasaan teknologi dan literasi digital dalam kalangan murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan video animasi, kuis interaktif atau aplikasi pembelajaran digital bagi menerangkan sesuatu topik. Penggunaan teknologi ini dapat menjadi proses pembelajaran
lebih menarik dan membantu murid memahami pelajaran dengan lebih berkesan. Secara keseluruhannya, aspirasi pendidikan Malaysia bertujuan untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai sahsiah yang baik, pemikiran kritis dan kemahiran yang diperlukan untuk mencapai cabaran masa depan. Selain aspirasi pendidikan, kerajaan juga menetapkan beberapa hala tuju pendidikan bagi memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang dan relevan dengan perubahan zaman. Salah satu hala tuju utama pendidikan Malaysia ialah penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Sebagai contoh, guru kini boleh menggunakan komputer, tablet dan papan interaktif untuk menerangkan sesuatu topik. Dalam mata pelajaran matematik, guru boleh menggunakan animasi grafik untuk menunjukkan bagaimana graf berubah apabila nilai telah diubah. Kaedah ini membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas. Menurut Lim dan Chai 2008, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan penglibatan murid dalam pembelajaran kerana murid lebih tertarik dengan bahan pembelajaran yang bersifat visual dan interaktif. Selain itu, hala tuju pendidikan Malaysia juga menekankan konsep pembelajaran berpusatkan murid. Dalam pendekatan ini, murid digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memberikan tugasan projek kepada murid seperti menghasilkan poster atau model berkaitan dengan topik yang dipelajari. Murid perlu mencari maklumat, berbincang dalam kumpulan dan membentangkan hasil kerja mereka dengan rakan-rakan di dalam kelas. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja memperoleh pengetahuan tetapi membina kemahiran komunikasi, kreativiti dan kerjasama. Di samping itu, hala tuju pendidikan Malaysia juga memberi penekanan kepada pendidikan inklusif. Sebagai contoh, jika terdapat murid yang menghadapi kesukaran memahami sesuatu topik, guru boleh memberikan bimbingan tambahan atau menggunakan kaedah pembelajaran lebih mudah seperti penggunaan gambar, carta ataupun aktiviti praktikal. Dengan cara ini, setiap murid dapat mengikuti pembelajaran mengikut kemampuan masing-masing. Seterusnya, guru berjiwa pendidik. Bagi memastikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara dapat dicapai, guru perlu memiliki jiwa pendidik yang tinggi. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai sifat dedikasi, empati dan komitmen yang tinggi terhadap tugas mendidik murid. Menurut OECD 2019, guru yang berkesan bukan sahaja mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang yang diajar, tapi juga mempunyai kebolehan untuk memahami keperluan pembelajaran murid serta menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan situasi yang berbeza. Sebagai contoh, seorang guru berjiwa pendidik akan cuba mencari pelbagai cara untuk membantu murid memahami sesuatu topik. Jika murid menghadapi kesukaran memahami pelajaran, guru tersebut mungkin menggunakan gambar, video ataupun aktiviti praktikal bagi membantu murid memahami konsep tersebut. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga sentiasa memberi sokongan moral kepada murid. Sebagai contoh, apabila seorang murid gagal dalam sesuatu ujian, guru tidak boleh memarahi murid tersebut tetapi memberi galakan serta membantu murid mengenal pasti kesilapan yang dilakukan supaya mereka dapat memperbaiki prestasi pada masa akan datang. Sikap ini dapat meningkatkan keyakinan diri murid serta mendorong mereka untuk terus berusaha dalam pembelajaran. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga perlu mempunyai kemahiran menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, implikasi kepada guru. Aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia memberi beberapa implikasi penting kepada guru.
Pertama, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam bidang pedagogi serta penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sebagai contoh, guru boleh mengikuti kursus atau bengkel berkaitan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran atau kaedah pengajaran berasaskan teknologi. Kedua, guru perlu mengamalkan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif bagi menarik minat murid terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan aktiviti pembelajaran berasaskan projek di mana murid perlu menghasilkan sesuatu produk seperti poster, video atau model berkaitan topik yang dipelajari. Menurut Darling Hammond, Hyler dan Gardner 2017, guru yang sentiasa meningkatkan kemahiran profesional mereka mampu menghasilkan proses pembelajaran yang lebih berkesan dan memberi impak positif kepada pencapaian murid. Ketiga, guru juga perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan inklusif supaya setiap murid berasa dihargai dan selesa untuk belajar. Sebagai contoh, guru boleh menggalakkan murid saling membantu antara satu sama lain dalam aktiviti kumpulan supaya semua murid dapat belajar bersama-sama. Okey, kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang dan mampu melahirkan generasi yang berkualiti. Namun begitu, kejayaan aspirasi pendidikan ini amat bergantung kepada peranan guru sebagai seorang pendidik. Guru yang mempunyai jiwa pendidik yang tinggi mampu membimbing murid bukan sahaja dalam aspek akademik tetapi juga dalam pembentukan sasiah, nilai murni dan kemahiran hidup. Dengan adanya guru yang berdedikasi dan berjiwa pendidik, aspirasi pendidikan Malaysia dapat direalisasikan dan seterusnya melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.